Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang ke channel. Lama tak buat video sejak kalah itu. Kalah kerbau Ada orang cakap apa? Oh, sejak kalah ni diam. Sebenarnya bukan sebab kalah juga. Aku menang pun ada yang aku tak buat video. Berapa banyak video yang aku senyap menang apa semua tu. Tapi itulah dari segi timing apa semua kan. Masa itu orang tak faham. Orang tak tahu hidup ni macam mana kan. Setiap orang ada masalah dia semua. Bukannya hidup kita ni bola je. Kena pula jenis yang kahwin. Banyak yang kerja sebenarnya. Banyak kerja-kerja lain Dan sebenarnya bukan main income buat ni YouTube ni. Macam tu. Okay, lepas tu kita dah hujung Ramadan lah. Okay, harap semua puasa penuh. Lepas tu buat ibadat tu makin bertambah, makin berkualiti. Kalau keluar Ramadan masih perangai lama, maksudnya kita puasa tu macam tak ada kesan sangat. Macam tu tak ada kesan. Jadi macam nak cakap sia-sia, aku tak tahu. Okay, Allah lebih tahu sebab dia yang bagi pahala semua. Tapi nak ceritanya macam tu lah macam kau puasa tapi kau tak solat kan. Kau puasa tapi kau tak tutup aurat. Pergi bazar seksi puasa. Jadi benda macam tu lah. So kalau bulan puasa pun seksi, kau imagine kalau bulan-bulan lain, Syawal semua tu kan. Jadi harap semua tu okey lah. Semua tu okey. Harap Allah terima amalan kita, terima solat, terima puasa, terima sedekah, terima semualah. Kita berdoa selalu macam tu Harap dia terima amalan kita, sebab bila kita buat tu kita nak apa? Kita nak syurga sebenarnya. Kita tak nak benda-benda lain, kita tak nak. Kita tak nak Lamborghini, tak nak. Kita tak nak Ferrari, tak nak Mustang, tak nak benda tu. Sebab the ultimate goal adalah kita nak syurga. Orang jahat macam mana pun, pembunuh berseri, tak kira lah dia tu apa, katil dadah ke apa, dia tetap dia nak syurga. Tapi cara dia tu bukan dekat arah syurga lah. Itu Ada berita trend anak nak ke Real Madrid dengan cara free agent Aku pernah lah ada orang cakap, once Real Madrid or Barcelona come to you, it's very hard to refuse kan. Tapi bukan semua macam tu lah. Ada je yang tolak. Contohnya kalau Scousers Liverpool adalah apa? Jerak kan. Jerak pernah je reject Real Madrid, pernah reject Chelsea tengah puncak satu zaman Mourinho Tapi dia nak stay. Padahal zaman Jerak tu Liverpool teruk. Liverpool bukannya tengah competing for trophies. Dalam Liga duduk nombor 5 kan, nombor 4, nombor 6. Tapi zaman try under ni Liverpool lain. Liverpool yang tengah cabar Liga, Liverpool yang competing for trophies. Setiap season kita nampak memang mencabar. Dia mencabar kepada title. Maksudnya tak sesuai Liga, tapi boleh jadi juga macam piala lah. Tapi bagi trend benda tu tak. So dia nak pergi ke Real Madrid yang mana lebih menjanjikan piala. Of course Real Madrid memang akan compete for cup, dan juga dia nak Ballon d'Or. Kan dia pernah cakap nak jadi right back pertama menang kan. Tapi mungkin dia tak belajar daripada Michael Owen, dia tak belajar daripada McManaman, daripada Coutinho kan. Tapi setengah player okey, macam Suarez okey je. Coutinho lah yang aku nampak betul-betul dia pergi tu dengan prime, tapi jadi macam tu je. Nak kejar career, of course dia nak pergi ke kelab yang lebih besar. Contohnya kau berada di company yang dah power, tetapi Petronas datang offer, macam tu lah kan. Boeing datang offer, BMW datang offer untuk kerja. Sebelum ni kau kerja dengan company Honda, tapi BMW datang, tapi Lamborghini datang, macam tu lah. Okay.
So macam aku cakap dah, benda ni dia tak boleh nak buat apa, sebab sebagai player dia cari makan. Dia tak ada dah soal setia local lads apa semua tu kan. Kita sebab kita fan, fan boleh cakap macam-macam. Tapi player ni dia cari duit, dia kerja. Okay. Dan dalam hati dia, of course lah, dia akan sokong Liverpool juga kalau Liverpool main game. Tapi kalau Liverpool lawan Real Madrid, sebab dia tengah jadi player Real, dia tak nak sokong Liverpool lah. Itu je. Tapi itulah, walaupun ada fan cakap dia tak adalah power sangat, defending dia tu teruk sebenarnya. Ada time kalah tu macam lawan dengan MU dulu yang seri tu, bahagian trend lah, teruk sebenarnya. MU pun capitalize sebab trend tu teruk. Jadi dia guna sebelah trend tu, memang menjadi taktik macam tu. Tapi dalam masa sama dia create game. Maknanya dia dah jadi macam playmaker. Jadi kita guna orang tu based on apa yang dia kuat lah. Contohnya dia power dari segi hantaran, dari segi assist. Kita guna dia dengan benda tu lah. Jangan pakai dia apa yang dia barai. Nanya dia. So salah banyak score goal disebabkan oleh dia assist banyak. Mungkin terasa lah. Okay, terasa assist. Bagi aku trend ni, of course aku nak dia sebenarnya. Aku nak dia tu stay, duduk lama lagi, sebab kita tahu dia ada kelebihan yang dia boleh bagi untuk tim. Soal dia barai, defending semua tu, yang tu soal lain. Tapi apa yang dia boleh buat untuk tim lah. Hantaran dia kepada Jota, kepada Diaz, okay, selain pada Salah, dia bagi kat attacker lain. So bantu banyak sebenarnya. Jadi tapi sebelah trend ni adalah ada pengganti dia, understudy dia, Conor Bradley. Jadi Bradley ni boleh buat benda-benda tu, tapi trend dengan Bradley dari segi hantaran semua tu lain lah, dan cara main pun lain. Tapi Bradley ni of course reliable. Kalau kata right back yang boleh ganti, boleh lah, boleh je. Defensif boleh. Dan Bradley ni pun jenis yang pergi ke depan juga sebenarnya. Tak adalah rasa selek sangat, sebab aku sokong Liverpool lama dah. Jadi tengok star pergi tu, benda tu common. Benda tu common Torres belah terasa sebenarnya. Dulu memang rasa dia tengah scoring apa semua tu, pergi ke Chelsea, rasa. Okay, Coutinho keluar, rasa. Okay. Tapi itulah, kau kena move on lah. Okay. Liverpool pun tengah compete dengan title. Jadi aku tak tahulah berita trend ni membuatkan Liverpool power ke, membuatkan Liverpool jadi barai ke. Okay, tapi jangan disebabkan oleh satu tim, satu player, tim tu barai. Tak nak macam tu. Okay. Tapi apa pun, sebagai fan bola, trend pergi mana-mana pun kita kena terima. Sebab macam aku cakap, dia makan gaji. Player bola ni dia makan gaji. Dia cari gaji yang bagus. Soal setia tu bukan semua orang macam tu. Nak jumpa macam Gerrard, payah. Nak jumpa macam tu Dia sanggup pencing tanpa EPL, Gerrard. Habis, tak ada EPL. Tak boleh nak cerita lah. Tak boleh nak cerita dekat post goal, tak boleh nak cerita kat Lampard, tak boleh. Nak borak pasal EPL, okay, tapi cerita pasal lain boleh lah. Tapi cerita pasal EPL ni, Gerrard jadi kejung. Tapi still hero, still star, still enjoy life after retirement. Semua benda tu ada, cumanya ialah benda-benda macam tu. Dan selepas sekian lama, orang dah lupa dah. Kau tak menang Liga, orang dah lupa dah. Macam tu orang dah macam. Tapi masa benda tu berlaku, masa dia main, orang duduk troll lah. Tapi bila dah lama, orang dah lupa lah. Orang dah lupa Tak ada apa aku nak cakap. Untuk siapa yang buat macam ni, jangan lupa tekan subscribe, like dan share sekali. Betul lagi, pada tu lain sama channel study Liverpool. Okay, so siapa yang nak masuk ke Telegram Sofahmi, boleh nak masuk Dan macam korang tengok lah, awal-awal video tu ada iklan pasal college So korang yang berminat bolehlah isi form dekat bawah, isi nombor phone nanti kita orang akan call lah. Okay, tengok apa subjek yang boleh di offer apa semua. Okay, study bosku.